Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Hafiz Ihsan bin Muhammad Ikrar Nizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bara, kod CAAA 163. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang rancangan pendidikan Malaysia tahun 2026 hingga 2035 berbentuk 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, beradab. Mengamalkan nilai murni, berdisiplin serta menghormati warga sekolah pada setiap masa. Kedua, berilmu. Sentiasa menuntut ilmu baharu dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, berkemahiran. Menguasai komunikasi, revolusi teknologi dan penyelesaian masalah untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Akhir sekali, berkeyakinan. Hal ini membolehkan murid menjadi pemimpin yang berani, berpengaruh serta menjadi contoh kepada murid yang lain. Empatnya, 5 ciri ini akan membentuk generasi yang seimbang, berkualiti dan bersedia memimpin di masa hadapan. Akhir kata, murid sejahtera hari ini ialah pemimpin negara yang akan datang. Salam Malaysia Madani, salam Bara Unggul, salam Sri Bara Terbilang.